kita dah turun Bukit Liman Kati. Sekarang kita nak pergi cari sungai pula. Kita nak cari sungai. Kita tak tahu, kita ikut kawan lah. Kita cari tempat mana dia nak bawa pergi. Pewai. Bagi tu sikit. Mami okey sampai atas. Cuma rasa pewai sikit lah. Rasa kaki sakit. Rasa nak marah semua ada. Ni kita pergi relay station cari sungai pula. Dia rasa nak turun balik. Dah rehat. Guys, sekarang kita ada dekat dekat mana ni? Lupalah. Kita ada dekat camp Datuk Rashid. Kita ada dekat camp Amazing Camp Legacy ke apa ke? Macam tu lah. Ni kawan Mami. Kita rehat sekejap dekat sini. Kita nak jalan-jalan tengok apa tu, koleksi Datuk Rashid. Jom. Okay guys, ini Datuk Rashid ya. Bekas anggota 69. Apel pangkat. Kami tak tahu dia pangkat apa. So ni Datuk Rashid. Ini Datuk Rashid lah. Ini koleksi ni. Kita jalan ni, kita tengok. Okay, ni nama sebenar Datuk Rashid. Yang dihormati. Datuk Rashid ni dulu pernah ada kes dekat Lahad Datu tu. Datuk Rashid ni handle, kalau tak silap Mami lah. Mami pun tak berapa tahu sangat. Tapi ni camp dia lah. Selepas berpencen, Datuk Rashid buka camp. Camp ni tepi sungai. Camp apa nama tadi? Lupa dah Mami. Ni pangkat-pangkatnya lah. Nanti kejap kita cari nama camp ni. Amazing Camp Legacy nama dia tu. Nama dia ya. Bekas anggota 69 Komando. Ini Datuk Rashid simpan segala barang-barang, gambar-gambar kenangan dekat sini. Kita boleh tengok dekat sini. Ni waktu Op Daulat. Op Daulat yang dekat Sabah tu. Kes Suluk tu ya. Ni waktu kes Op Daulat 2013. Ini sekitar kawasan simpanan barang-barang dia lah. Komander. Komander ya, teratak komander. Dia punya hadiah-hadiah dia lah. Hadiah-hadiah Datuk Rashid ni.
Masih disimpan elok. Maya. Maya kat mana Maya? Maya bukan tidur ke tadi Maya? Maya? Okey lah kaki? Okey sikit? Dah makan salad tadi kan? Dia dah makan sayur tadi kan? Dia dah makan sayur. Ini Maya Maya apa Maya? Nama Maya? Maya? Nama awak Maya? Maya? Oh, Maya Nur Izara. Ini Maya. Cantik tak? Ni anak angkat Mami juga. Yang anak angkat Mami. Comel kan? Mama dia pun comel. Kita lepak kat sini. Tunggu diorang cicit-cicit dulu dekat sana. Tu Hero. Abang Maya. Adam. Mama Fatin. Okey guys, setelah kita dah jumpa dengan owner tapak tadi, Datuk Rashid, Tuan Datuk Rashid. Mami tersalah tadi. Dengan Tuan Hutan kita dah berbual sikit pasal tempat ni semua. Jadi inilah dia, kita dah sampai di kawasan tapak perkemahan Datuk Rashid. Yang ni kami cuma hadir untuk tumpang mandi ya. Mungkin ada lain masa kita akan buat program keluarga dekat sini. Kita akan sewa tapak kemah ke untuk bermalam. Yang ni kita lebih kurang macam survey dululah. Kita survey dulu tapak ni agak-agak sesuai untuk anak-anak semua. Bolehlah kita plan untuk bercamping dekat sini pula. Okey guys. Okey guys, sekarang ni kita nak betulkan parking dulu. Lepas tu baru kita bawa keluar barang-barang makanan tadi. Masih ada orang bercamping lagi. Ini kawasan dia. Cantik ya sungai dia. Jernih.
tadi. Ambil yang saya dulu. Dekat saya. Masuk layu. Yang lambat layu tu. Masuk kayu dulu. Lepas tu baru masuk ke dalam saus tiram. Pahit tak kalau boleh saya? Jangan tali topi. Jangan tali kat orang. Dia dah pakai yang kalau masak gini. Tak pakai. Yalah yang tutup. Yang tu kan. Minus sini tu. Minus sini besar sikit berdiri kot. Kalau masak kan dia gini. Tak ada dah. Campak dah stop. Nak makan tu tak? Boleh banyak kan? Panas. Dulu rasa macam banyak masa je. Sabtu Ahad pun makan ni. Adik. Bawa dia mama tak pada itu dia mau balik ke rumah dia. Banyak. Tak sikit kadang kan? Tak. Utak dia banyak tapi besar. Orang basuh tembak. Kalau tak kat luar je semalam kan? Betul punya minyak sayang. Bentar tu ada atas meja. Basuh tu langsung. Baru tak ada. Baru tak ada tak boleh jual. Dah lama. Saya pun belum on. Lama tu. Sekarang bibir kan dah marah. Bilik kan? Bibir kat ayam. Bilik dia bibir kat dia. Dah, mama keluar. Dia dah lupa. Dah, mama keluar. Ini ajar ni. Dia malam nak layan mama keluar. Ini tak boleh.